Macam mana narsis serap energi mangsa tanpa kita sedar? Pernah tak rasa korang letih sangat padahal tak buat kerja berat pun? Tapi bila lepas jumpa dengan dia, si narsis ni, korang akan rasa kosong dan hilang semangat. Itulah dia. Narsis yang serap energi korang dan emosi korang. Dalam psikologi dia dinamakan sebagai narcissistic supply. Narsisis dia hidup dengan bekalan emosi orang lain, terutama orang yang empati tinggi. Cara dia serap tenaga, pertama dia cipta drama. Dia akan marah tentu pasal, tuduh korang buat salah, bagi silent treatment, bagi korang panik. Korang pula datang, pujuk, jelaskan. Sebenarnya, korang dah hantarkan energi korang tu pada dia. Dia pula tarik perhatian 24 jam. Dia puji, kemudian hina. Sayang, kemudian hilang. Korang akan jadi keliru dengan diri sendiri. Dalam kekeliruan itu, korang yang akan hilang tenaga, mental, jiwa, perlahan-lahan. Dia akan aktifkan luka lama dalam diri korang. Dan buat korang rasa tak cukup. Buat korang teringat trauma lama, kesakitan lama. Dan bila korang tercungak-cungak, aku nak cari reda dia, kononnya lah. Kan reda dia. Dia rasa, aku berkuasa. Kau akan rasa kosong. Narsis tak ambil tenaga korang dengan sihir tau. Tapi dia buat korang lawan diri sendiri, iaitu cognitive dissonance. Dan itulah yang paling melelahkan. Dan bila korang mula letak batas, boundaries, bila korang berhenti react, dia tak boleh buat apa-apa.